Ayat wi setan ni dia marah ke jawatan kuasa masjid tak wi pasal Quran, mengganggu ketenteraman awam, ganggu orang nak tidur, ganggu gotu, ganggu gua ni. Kebelakangan ni ada dah suara-suara yang macam tu, suara setan tu. Walahanya bukan sejam pasal 10 minit, 15 minit sebelum masuk waktu je. Nak kejut mung supaya bangun sembahyang. Nak kejut mung biar teringat nak ayat wi. Kena sembahyang ni, dekat nak sembahyang dah ni. Boleh tidur, lepas dah tu tidur, nak tidur pun. Tapi tak boleh lah. Syaitan kata aku nak tidur. Dia nak ganggu aku. Gak kita pula sporting. Jalan hak set sejid juga. Sama bengong. Jadi kita pula takut ke dia. Kita pula kalah ke dia. Jumpa belaka di akhir zaman ni. Kita turut dia. Dia yang mencorokkan kita. Dia yang melandscapekan kita. Orang agama dilandscapekan oleh dia, dicorokkan oleh dia. Kena buat gini, kena buat gini, kena buat gini. Konon-kononnya kesesuaian dengan zaman. Ti email baru baca doa sani ya. Kulli makan, kulli zaman. Tiap-tiap tempat, tiap-tiap masa serupa ya. Patut mung turut ya, bukan kata zaman tu turut Quran tak. Kena hidupkan masjid dengan lagu tu. Mengejutkan, mengetuk pintu hati anak mungkin sejauh mana biar dia dengar. Sebagai penanda dekat nak ngorik dah. Dekat nak masuk waktu dah. Kita pun kadang-kadang kita anyuk pun punya orang ngaji. Nak dah klik dah kawan punya orang ngaji dah. Nak kita nak ngorik dah tu, nak ngorik dah tu. Jadi kalau bayarkan, kalau senyum khabar-khabar bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tak ada dah. Tak ada dah. Nak betul lah, tak ada dah juga begitu. Pas dia molek.